يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نتقدم بجزير الشكر والعرفان إلى فريق أمل وفريق الآراء والداعمين والمتبرعين في ماليزيا، سنغافورة، بروناي، إندونيسيا، أستراليا على تنفيذهم مشروع دعم الأمهات والأطفال النازحين وتوزيع عبوات حليب أطفال بسبب الحصار والحرب على قطاع غزة في تاريخه اليوم 1/8/2025. مواصي خان يونس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شفتوا قد ايه وزنها؟ Jadi Nabi Isa ni marah sangat sebab apa? Tak jaga tanah wakaf tu. Kemudian tanah wakaf ni maknanya, dan orang Yahudi ni dia tak anggap Nabi Isa sebagai Nabi. Dia berusaha untuk bunuh Nabi Isa. Pendekkan cerita, di fitrah Nabi Isa melalui kerajaan Rom. Waktu tu Jerusalem bawa kerajaan Rom. Kerajaan Rom perintahkan untuk disalib. Maka Allah angkat Nabi Isa ke langit. Maka ketika itu maknanya tidak ada Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Maka kemudian Bani Israel ini sendiri terkapai-kapai sampailah akhirnya dia memberontak kepada kerajaan Rom. Dan pada tahun 70 Masihi, Rom menghapuskan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel daripada Jerusalem. Dan ketika itulah kotak tabut, kotak yang dalamnya ada barang-barang mujizat hilang dari tangan dia. Sekarang ni dia mencari kotak tabut, dan dia menggali
daripada tempat-tempat sejarah untuk mencari tabut. Dia belum dapat gali di bawah Masjid Aqsa aja lagi. Itu pun dia berusaha untuk gali pelan-pelan dan banyak berlaku. Dia cuba gali Masjid Aqsa tapi orang Islam dapat tahu berlaku perang Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, habis orang-orang Yahudi ini daripada atau Bani Israel bersepah-sepah lah dekat muka bumi, tak boleh duduk kat Jerusalem, Rom tak bagi. 637 Masihi, Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Ketika itu Patriark Soprinus dia kata, tanah ini tanah wakaf, kami daripada syariat Isa AS dah tak mampu nak jaga. Panggil pemimpin pertama kau datang nak serah kunci Baitul Maqdis untuk serahkan tanah wakaf ini. April 637 Masihi, bulan April Sayyidina Umar datang daripada Madinah, berdua je, tak apa pengawal, tanpa apa, berdua je juga Baitul Maqdis. Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Palestin, dia milik kita semua. Satu hari nanti kalau orang Arab surrender tak mau jaga, kita wajib ke sana untuk jaga. Seperti mana orang Kurdistan pernah ke sana untuk menjaga, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, dia orang Kurdistan. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, ingat tak? Siapa yang paling faham mengenai bangsa Muslim? British, sebab dia lepas perang salib, dia belajar something. Saya dah cerita benda tu. Jadi ada dua bangsa yang dihapuskan negaranya. Sebab dua bangsa ni, kalau andai kata dia ada negara, dia kuat mempertahankan Islam. Satu bangsa Kurdistan, satu lagi bangsa Kashmir. Negara dipecahkan. Bangsa Kashmir dia tidak ada negara sekarang. Sebahagian daripada India, sebahagian lagi ke Pakistan. Jammu Kashmir dan Azad Kashmir. Kurdistan pun sama. Dipecahkan sebahagian ke Turki, sebahagian ke Iraq. So bangsa ni kalau ada negara, dia kuat mempertahankan Islam. Jadi maknanya, ketika orang Arab dia tak mampu nak jaga, orang Kurdistan ke sana. Bila ke sana, membebaskan Baitul Maqdis. Pada 1187 Masihi, peperangan salib. Orang Islam tak pernah tinggalkan Baitul Maqdis. Sebab apa? Conclusion dia tanah wakaf, dia tanah kita. Tuan-tuan kena rasa itu kampung kita. Saya dengan Allah bawa beratus dah rombongan ke sana. Memang kita feel benda tu. Sampai sana tu rasa macam, memang kampung kita. Rasa benda tu. Dia bukan asing. Dia rasa ini milik kita. Kalau ke sana, tuan-tuan sekalian. Jadi orang Nasrani ini jadikan Baitul Maqdis itu sebagai tempat pembuangan sampah. Maka Rasulullah ajak semua sahabat-sahabat, jom kita bersihkan Baitul Maqdis. Dia letak sumban dia, bersihkan Baitul Maqdis, kemudian mendirikan solat pertama di Baitul Maqdis, syariat Nabi Muhammad SAW. Laungan azan, jadi dekat dalam Baitul Maqdis tu dia ada satu masjid Omar yang pertama lah. Masjid Omar yang pertama ada dekat Baitul Maqdis. Jadi orang Islam tetap menjaga Masjid Aqsa ini sampai 1948. Ketika dia berada di bawah, diberikan sebagian bagian tanah itu kepada Bani Israel, maka ketika itu tuan-tuan sekalian, orang Islam juga tidak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. 1924 kan Khalifah habis di bawah British. 1930 ada persidangan bangsa-bangsa Muslim dekat Baitul Maqdis. Orang Melayu antara yang datang ke sana. 1930. Jadi maknanya Baitul Maqdis ni dia tanah kita. Itu conclusion dia pada kelas ini. Kita kena faham dia bukan milik orang Arab. Dia dulu dia tanah wakaf. Tanah wakaf ni milik seluruh orang Islam. Tuan-tuan, masjid ini adalah tanah wakaf. Orang Yahudi ni, oleh kerana banyaknya Nabi diutus pada orang Yahudi, Nabi-Nabi kan cerita benda gaib kan, nature percaya benda gaib memang kuat dekat dia. Dia bangsa paling khurafat tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu ni selalu mempelikirkan bangsa sendiri. Orang Melayu ni banyak khurafat tak? Orang Yahudi lagi khurafat tuan-tuan sekalian. Kedai dia confirm ada tangkal, badan dia confirm ada tangkal. Dia kalau kena baling, kenapa dia boleh tembak budak kecil yang baling pakai batu, lastik pakai batu? Bagi dia kena batu tu sway tu 40 hari sway. Dia terpaksa pergi dekat Wailing Wall tu, dan dia bacalah dia punya kitab tu untuk hilangkan sway tu. Sebab tu budak nak baling batu, dia boleh tembak budak tu, bagi dia sway, bagi dia. Dia memang berdoa kepada benul khurafat ni lah. Keris kita pun dekat sana tau. Keris kita pun dekat sana. Apa ke benda nak simpan keris kita? Dia ada cerita misteri yang dia suka. Dia collect tuan-tuan sekalian. Orang Yahudi ni. Jadi orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, sebab itu kenapa pelik. Orang Yahudi kenapa dia tak percaya pada Nabi, tapi dia percaya perkhabaran ghaib Nabi. Antara contoh dia, Nabi kata besok akhir zaman berlaku peperangan antara orang Islam dan orang-orang Yahudi yang tidak beriman. Maka semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan bahasa gelombang yang boleh difahami. Wa ya ibadah rahman, wahai hamba Allah. Ni belakang aku ada Yahudi, tangkap dia. Kecuali satu pokok, berapa pokok gharqad. Orang Yahudi tanam pokok gharqad. 2012 dia kempen tanam pokok gharqad. Satu Israel tu, satu Palestin tu, dia tanam pokok gharqad. Pokok gharqad ni dia tak tinggi, tapi dia rendah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila Nabi sebut besok akhir zaman akan ada rayatus sauda min qibalil masyriq, akan ada yang menyemarakkan kebangkitan itu adalah daripada timur, dia memang gasak bangsa timur ni tuan-tuan sekalian. 1511 dia cuma kafirkan bangsa timur ni, Yahudi dan Nasrani.
Kan 15-11 Portugis datang, semua anak-anak kita tingkatan 3 belajar. Kenapa? Gospel, glory dan gospel. Nak kafirkan. Kenapa nak kafirkan tuan-tuan sekalian? Sebab bangsa timur ni besok akhir zaman, dia penggerak antara penggerak besok, yang menyemarakkan kebangkitan Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dia orang tak takut dengan bangsa Arab sekarang. Orang Arab berpecah, bergaduh dan sebagainya. Kan? Tapi kenapa negara kita yang kecil ni tuan-tuan sekalian, jadi antara menjadi perhatian. Saya kadang-kadang ke sana tu memang berlaku peperang-peperang besar macam ni. Dekat TV dia memang cerita je pasal Malaysia ni. Ini bukan saya buat cerita sebab nak claim kalau kita bagus sangat. Memang betul tuan-tuan sekalian. Saya ada rakam satu hari tu berita dia, yang membantu di Malaysia dan sebagainya. Tuan-tuan ingat tak ada orang Yahudi kat Malaysia ni ke? Tuan-tuan buka nanti search kat Google, buka Ustaz Amin, Yahudi di Nusantara. 2012 lagi saya jumpa. 2012 lagi saya cerita pasal benda ni. Jakarta Jakarta ada Yahudi ada. Kat Malaysia tak ada. Dekat mana? Tuan-tuan baca kat blog saya. Maknanya awal lagi dah memang dia ada kat sini tuan-tuan. Kenapa dia ada kat sini? Tak ada apa-apa begitu. Tapi ada yang Nabi sebut yang dipercaya. Yahudi percaya benda macam tu. Ada benda yang dia percaya. Yang kita kita tak tahu pun apa kelebihan kita ni. Kita bangsa timur tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan suka ke tak suka, kita bangsa timur. Yang dalam hadis sebut min qibalil masyriq, daripada sebahagian timur. Oleh kerana hadis disebut daripada Madinah, timur Madinah mana wallahu alam, mungkin Pakistan, mungkin India, tapi kita Nusantara juga adalah timur. Mungkin China, mungkin Jepun, kan? Mungkin bangsa Jepun, mungkin bangsa China. Mungkin kita, mungkin India, Pakistan. Kan? Orang Nasrani sendiri, orang barat sendiri, kan? Kata orang Melayu ni dia ada satu sifat berani yang diistilahkan sebagai amok. Dia kalau sampai satu stage, dia dah hilang rasa takut apa-apa tu tak ada. Itu nature ada kat darah orang Melayu. Dia lembek, kena cara dia, kena bimbingan dia, tuan-tuan sekalian, dia jadi orang yang maknanya tak ada sebab takut tu. Ni. Mula-mula kena ambil tahu, kan? Sebab bab kata hadis sahih Melayu, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal sana, kita akan sayang kat sana tu. Betul tuan-tuan, alhamdulillah kelas kita ni 7 kelas, dan sebelum ni 6 ke 7 macam tu, tuan-tuan tengok balik, dengar balik, dia kenal kat sana tu, apa yang ada di sana tu. Maimunah bertanya kepada Nabi SAW mengenai Baitul Maqdis, dan sahabat excited nak tahu mengenai Baitul Maqdis ni. Maka satu orang sahabiah ni sahabat perempuan ni, sahabiah Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, afidna fi Baitul Maqdis, ceritakan kepada kami, fatwakan kepada kami macam mana Baitul Maqdis tu. Macam mana Baitul Maqdis tu? Maka Nabi kata, Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar. Dia adalah bumi tempat ni bahasa nak senang faham. Mahsyar ni maknanya dikoyakkan dimensi untuk ke padang mahsyar tu, itu bermulanya di situ. Sebab itu kenapa Nabi Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, sebab dia ada dimensi benda-benda gaib kat situ. Jadi berlaku padang mahsyar, nak senang faham, dikoyakkan dimensi itu untuk masuk ke padang mahsyar, bermula di situ, dan dimensi dibangkitkan juga bermula di situ. Royal Asiatic Society ni dia mengkaji tentang tanah Melayu. Akhirnya dia kata apa? Mana tanah Melayu kita ni ada similarity dengan orang Sumeria dengan Babylon. Mana orang di Iraq. Orang di Iraq kalau tengok zaman adalah Nabi Ibrahim AS. Orang Melayu ni kita memang kepakaran dia adalah kepakaran pelayaran. Jadi Nabi Ibrahim ni kalau kemudian disebut sebagai agama Hanif. Takrifan agama Hanif adalah merujuk kepada agama tauhid, agama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian. Dia agama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pelik tuan-tuan sekalian, ketika pendakwah datang, orang Melayu terima Islam, tak ada peperangan. Kita macam dah biasa dengan konsep Tuhan itu esa. Terus satu masuk Islam. Sebab orang Melayu ni 100% bukan pada raja, kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tombangnya Kota Melaka, 25,000 rumah orang Islam dibakar. Kemudian batu-batu daripada rumah itu dibuatnya Kota Formosa itu. Dan di Kota Formosa itu adalah tapak Masjid Agung Melaka. Tuan-tuan pergi betul-betul dekat gerbang Formosa tu, sekarang ada apps senang, ataupun bawa kompas. Tuan-tuan tengok kompas kiblat. Pernah tak tuan-tuan cuba? Di betul-betul gerbang Formosa tu. Betul-betul kiblat tuan-tuan sekalian. Bangsa Melayu ni unik tuan-tuan sekalian. Dia bukan bangsa hamba. Penjajah datang di Afrika, jadikan orang Afrika sebagai hamba. Penjajah datang ke China, jadikan orang China sebagai hamba. Jual hamba. Penjajah datang ke India, jadikan orang India sebagai hamba. Penjajah datang ke tanah Melayu, tidak berjaya memperhambakan orang Melayu. Akhirnya mereka terpaksa bawa hamba dari tempat lain untuk kerja kat sini. Orang Melayu tidak dapat diperhambakan. Lepas tu kalau sebut orang jiwa Melayu ni jiwa merdeka, memang betul tuan-tuan sekalian. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan milik Era Team dilarang edit video ini tanpa kebenaran.